Aku tengok kan branding nama Alif Irfan ni serius lah. Memang kuat betul lah. Sebab apa kau bayangkan video yang dia upload semalam. Video yang dia upload semalam, hari ni view dah 799,000. Video yang dia upload 2 hari lepas dah 1.2 million view. So memang aku boleh katakan branding nama dia memang kuat lah. So dan aku pun tak tahu kenapa bila aku search balik dekat TikTok, dekat For You page aku banyak keluar konten-konten yang berkaitan dengan Alif Irfan. Adakah TikTok dengan YouTube ni ada synchronize ataupun aku pernah tersearch dekat TikTok yang menyebabkan aku terlike dan akhirnya dekat For You page aku banyak keluar konten-konten yang berkaitan dengan Alif Irfan. Tapi aku boleh katakan branding nama dia memang kuat. So that's the reason why aku rasa kenapa ramai orang berlumba-lumba nak masuk AI team. Kalau you guys tengok balik kan, kebanyakan talent diorang boleh dikatakan dia punya followers memang tinggi weh. Ada yang 100,000, ada yang 200,000, ada yang 500,000, ada yang 700,000, even 1 million pun ada weh. Sedangkan AI team talent yang sementara pun, aku tengok ada Najla, hari tu followers dia 50,000 tapi now dah dekat 79,000. Lepas tu siapa lagi yang aku perasan hari tu Ainda. Ainda hari tu 200,000, now dah jadi 400,000. Dan yang talent-talent yang lain pun aku nampak, followers diorang naik. So betul lah apa yang Harzan kata waktu dia kena interview dengan team AI team kan. Kenapa nak join AI team? Sebab dia kata Alif Irfan punya nama ni, AI team ni dia macam salah satu branding yang paling kuat nama dia dekat Malaysia. Yelah you guys bayangkan, subscriber Alif Irfan pun aku rasa dekat 6 juta kan. So kat situ you guys boleh nampak tau, kalau satu hari satu konten boleh capai 1 million view, maksudnya mana-mana talent yang masuk AI team ni, branding nama kau senang gila naik. So bila branding nama kau senang gila naik, kau senang dapat followers. So that's the reason why kalau contoh nanti one day diorang keluar dari AI team, at least diorang keluar dan dah ada nama. Tak kisahlah kalau contoh diorang nak buat live ke, diorang nak berniaga ke, diorang nak buat affiliate ke, ataupun contoh diorang nak jadi content creator ke. Memang kalau you guys tengok balik, nampak tak benda tu boleh menghasilkan duit sebab dah ada nama. Tapi kalau you guys tengok balik, actually Alif Irfan ni, dia bina nama dia bukannya setahun 2 tau. Seingat aku dah dekat 6 tahun kan dia bina nama dia. Maksudnya dia start daripada tahun 2018 ke 19. Aku perasan video Alif Irfan yang first kali waktu dia collab dengan Mr. Kokom. Kat situ yang aku baru start perasan Alif Irfan ni. So kalau nak ikutkan aku rasa dah dekat 5-6 tahun lah. So maksudnya kalau you guys nak bina nama korang, nak bina personal branding korang, dia bukan you guys boleh bina dalam masa 1 hingga 2 bulan. Tak, benda tu makan tahun. Dan hasilnya baru nampak sekarang. So apa pendapat korang? Cuba korang komen. Okay, last. So that's the reason why kenapa aku buat konten ni. Sebab aku nampak branding nama dia kuat.